Hari ni nak bagi tip untuk kita pasang temperature meter, supaya kita boleh alert bila masa mana temperature kita naik tanpa kita sedari. Sebelum jadi apa-apa kat enjin kita, dia akan bagi warning light dulu. Dia akan bunyi dan akan tunjukkan temperature yang sebenarnya lah. Jadi kita perlu pasang. Semua kereta saya rasa wajib nak pasang DV meter ni. Alright. Tuan boleh tengok dalam Shopee, tak mahal lah, lebih kurang api pasang sendiri dari awal. Sebab benda ni penting. Modal tak sampai berapa ringgit, tapi enjin kita boleh rosak kalau kita tak pakai. Semua kenderaan baru. Brand ni kau boleh cari dalam beg beg orange tu, tengok. So wire dia bagi 3 wire. Semua wire ni, ini tak pakai lah. Ini untuk dia bagi extra untuk fan sensor kan, untuk minyak punya lah. Kalau kita pakai function untuk 3 parati ni, kita boleh connection antara lain, antara setiap meter tu yang 3 parati tu. Jadi yang ni hanya untuk kita pakai untuk sensor kat depan tu, meter tu, dengan juga untuk sambung untuk wire current. Ini set dia lah. Set dia akan bagi sekali dengan wire sensor thermometer ni untuk kita letak kat depan. Cuma kita kena beli adapter dia, adapter asing lah, kena beli asing. Adapter kita kena beli asing lah ni. Set ni untuk kalau Wira punya engine standard dalam itu saya tengok 30 lebih kot. Tak pasti saya 34 mm. Kalau macam Mavic standard, Mavic lama kan, 22 mm. Yang kita kira saya dalaman, sebab kita nak potong dia punya hose meter radiator tu. Dan sensor ni kita akan cucuk kat lubang ni, dan sambungan wire sensor yang dia bagi ni pergi ke depan. Penting guys, penting. Nanti saya tengok set semua, saya tunjuk. Alright. Guys, kita hanya perlukan wire kabel ni. Yang kita ambil daripada magnet stick kereta punya. Ini rosaknya, kita ambil besi ni je. Dia untuk kita colok keluar ruang yang sempit ni, tanpa perlu kita buka lah, supaya senang. Simpan satu guys, beli tak apa mahal, tapi berguna. Letak wire tu tak akan ikut, dan dia boleh tarik ke mana-mana yang kita nak. Right, dapat guys. Nampak besi tadi. Kita cari lubang yang mana kita boleh keluar. Dekat depan ni dia akan ada lubang yang kita pun nama. Kita akan tarik keluar wire yang kita ikat tadi, keluar ke bahagian enjin. Lepas tu nanti kita tutup balik lubang tu. Alright guys, nampak? Senang kan? Sebab dia fleksibel, dia boleh pergi mana-mana. Yang untuk ke sensor sini, nanti kita potong. Nak potong, kita kena maki dulu lah dia punya ni. Macam ni, dudukkan lah. Saya ini tengah, ini yang belakang ni saya kita akan potong yang ni. Nampak? Yang belakang yang kita akan potong yang ni, dua ni. Siap pasang. Saya set 95, sehari 95 dia akan bunyi. Waktu kita ideal lah tak buka aircon. Tuan tengok kipas jalan dia akan bunyi, lepas tu dia akan stop sebab temperature turun kan. Nampak? Kipas jalan, nampak? Kipas jalan, saya akan turun sampai 90, akan stop. Nampak? Akan stop. Temperature akan turun lagi sampai 90. Saya set 95. Kita boleh nampak
Ini waktu saya buka aircon lah. Dan lagi turun. Okey, nampak mana sekarang dah 89, 90, 80, 86, turun lagi 85. Jangan turun sampai 80. So maksudnya aircon lagi efektif lah bagi buka aircon. Okey, right. Dapat. Baik.